Hari ni kita borak santai pasal satu benda yang selalu kita dengar bila nak beli rumah. Iaitu, bumi lot. Apa sebenarnya bumi lot ni? Bumi lot ni adalah kuota khas harta tanah untuk golongan bumi putera. Maknanya, untuk orang Melayu, orang asli dan juga bumi putera Sabah dan Sarawak. Benda ni wujud sejak pengenalan dasar ekonomi baru, DEB, pada tahun 1971. Kenapa ia diwujudkan? Sebab masa tu, kerajaan nak pastikan sekurang-kurangnya 30% pemilikan ekonomi dan harta tanah di Malaysia dipegang oleh kaum bumi putera. Tujuannya untuk nak rapatkan jurang ekonomi. Contoh praktikal untuk bumi lot. Katakan Ali nak beli rumah teres baru kat projek perumahan. Harga asalnya rumah RM500,000. Memandangkan dia beli unit bumi lot, dia automatik dapat diskaun bumi putera. Bergantung pada negeri, diskaun ni boleh jadi dari 7% sehingga 15% diskaun. Bayangkan kalau 7% dari setengah juta, Ali dah jimat RM35,000. Bumi lot ni dia baik, tapi ada syarat sikit yang kita kena ambil tahu. Macam pemaju, dorang memang wajib sediakan kota bumi lot dalam setiap projek, selalunya dalam 30% ke atas. Untuk kita sebagai pembeli pula, syaratnya tang bila nak jual balik rumah tu nanti, rumah bumi lot ni paling senang nak jual balik dekat orang bumi saja. Katakan kau nak jual bumi lot kepada non-bumi macam China, India, itu non-bumi. Boleh, tapi leceh sikit sebab dia kena minta konsen kelulusan pelepasan dari pejabat tanah dan proses ni memang makan masa sikit. Kesimpulannya, dengan harga harta tanah yang semakin meningkat, pastikan anda memanfaatkan keistimewaan ini sebaik mungkin sekiranya anda layak. Jangan lupa follow lebih banyak info harta tanah dan kongsikan video ni kepada rakan-rakan yang sedang merancang untuk membeli rumah. Kita jumpa next video. Nama saya James Tan.